Hari ini kita ada program TVET bersama dengan murid PPKI dalam Dunia Tunggal yang kita yang pandangan saya lah, PPKI ni memang sepatutnya kita kena melihat bagi masyarakat, kita kena dekati di mereka ni. Sebab apa PPKI kita dekat ni, kita faham budak-budak ni adalah pelajar-pelajar yang kurang lambat tangkap tentang apa yang cikgu ajar pada mereka ni, memang kurang untuk pick up lah orang cakap kan. Jadi kerajaan hari ni yang baiknya kan, ada Datuk Seri Zahid, kita ada TVET. Jadi mereka ni tidak akan orang cakap belajar sampai katakan sekarang SPM. Dia tak akan sampai SPM saja. Tapi mereka boleh pergi lagi belajar di mana-mana komoditi ada. Macam kita komoditi Selanda ada kan, komoditi Tampin ada. Jadi kerajaan membuka ruang kepada anak-anak ni semua boleh meneruskan lagi apa yang mereka minat. Mungkin dalam pelajaran mereka kurang, tapi dalam soal untuk orang cakap pelajaran tentang akademik apa ke semua, mereka lebih boleh ke situ. Jadi kita nakkan dalam diri Melaka atau dekat Dunia Tunggal ni kemajuan. Di kemajuan pendidikan kena selaras dengan itu, seiring dengan apa yang ada dekat Dunia Tunggal ni ataupun ada dekat negeri Melaka ni, baru negeri Melaka ni boleh diangkat menjadi satu orang cakap di mata dunia ataupun di tingkat Malaysia. Saya memang tak reti pun buat benda ni. Lepas tu cikgu ajak datang cuba nak buat lah. Cuba rasa macam best lah. Bagi saya perlu lah, bagi lepas ni budak-budak yang baru masuk nikah ni, bagi diorang cuba pula benda macam ni.